Guys, korang tahu tak? Myanmar kini sudah melahirkan juara dunia UFC. Sejarah tercipta di UFC 323 pada 7 Disember 2025 apabila Joshua The Fearless Van yang mengisi slot co-main event berjaya menewaskan Alexander Pantoja menerusi TKO pada round pertama sekaligus merangkul tali pinggang UFC Flyweight. Van mula membuat debut di UFC pada tahun 2023 dan hanya dalam tempoh 2 tahun dia sudah berada di puncak dunia. Pada usia yang masih muda iaitu 24 tahun, Van telah mengharungi 10 pertarungan di UFC, mencatatkan 9 kemenangan dan hanya 1 kekalahan. Myanmar kini sudah ada juara dunia UFC dan tak lama lagi Malaysia pula bakal menyusul dengan wakilnya di pentas dunia iaitu Alif Rakib, calon juara One Championship.